Video ini khas ditujukan kepada pemimpin kerajaan negara tercinta ini berkenaan dengan isu kaum Lut yang begitu viral di negara ini baru-baru ini. Jikalau kita tidak pantau, tidak menyelesaikan masalah ini mengikut hukum Allah, akibatnya negara kita juga bila-bila boleh berlaku seperti mana dalam Al-Quran surah kaum Lut, yang mana negaranya diancam dengan bencana yang bukan-bukan oleh Allah SWT. Maukah kita juga menerima nasib yang sama seperti begini? Ingatlah tuan-tuan, yang mana kaum Lut ataupun LGBT ini bukan saja-saja kita nak bercerita, yang mana kaum Lut ini ada surahnya dalam Al-Quran berkenaan dengan kaum Lut yang mendapat bencana daripada Allah SWT. Jikalau kita mengabaikan perkara ini, tak mustahil negara kita juga boleh berlaku perkara yang bukan-bukan seperti ini. Sudah-sudahlah Allah menunjukkan berbagai bencana pada kita baru-baru ini, banjir kilat, ribut taufan dan sebagainya. Kalau kita tak nampak, kalau kita tak sedar lagi ataupun mengubah apa yang diwajibkan oleh Allah SWT, buruk padanya kita. Allah